Hello semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Mazda CX-5 2025 terus menjadi pilihan unggul dalam segmen SUV kompak, menggabungkan prestasi sporty, kualiti dalaman premium, dan pelbagai ciri teknologi canggih. Ia kekal sebagai pilihan popular untuk mereka yang mencari keseimbangan antara praktikaliti dan kemewahan. Di bawah bonet, CX-5 2025 menawarkan dua pilihan enjin iaitu enjin 2.5 liter Skyactiv GINLINE 4 standard yang menghasilkan 187 kuasa kuda dan tork, serta enjin 2.5 liter turbocharged yang lebih berkuasa dengan sehingga 256 kuasa kuda apabila menggunakan petrol premium. Kedua-dua enjin dipadankan dengan transmisi automatik 6 kelajuan dan sistem pacuan semua roda AWD adalah standard untuk semua varian, memberikan cengkaman yang mantap di pelbagai permukaan jalan. Model ini hadir dalam 8 varian iaitu S Select Package, S Preferred Package, S Carbon Edition, S Premium Plus Package, Carbon Turbo, Turbo Premium Package, dan Turbo Signature. Harga anggaran bermula sekitar RM135,000 hingga RM190,000 bergantung pada spesifikasi dan pilihan tambahan. CX-5 2025 mengekalkan reputasinya sebagai SUV yang bergaya dan selesa dengan paparan infotainment bersaiz 10.25 inci, sokongan Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar, pengecas telefon tanpa wayar, serta sistem audio premium 10 pembesar suara Bose untuk varian lebih tinggi. Ciri-ciri lain seperti kerusi berhaba, bumbung suria, kawalan suhu 2 zon, dan kemasukan tanpa kunci menambah nilai kepada pengalaman pemanduan harian. Bahagian dalamannya menawarkan ruang selesa untuk 5 penumpang dengan ruang kargo 30.8 kaki padu yang boleh dikembangkan kepada 59.3 kaki padu apabila kerusi belakang dilipat. Kabin CX-5 direka dengan teliti menggunakan bahan berkualiti tinggi, termasuk pilihan upholstery kulit untuk varian lebih mewah. Dari segi keselamatan, semua varian dilengkapi dengan ciri standard seperti pemantauan titik buta, amaran lintas belakang, amaran keluar lorong dengan bantuan kekal lorong, brek pintar, dan kawalan jelajah adaptif. Varian lebih tinggi turut hadir dengan sistem pengecaman tanda jalan dan paparan head-up pada cermin hadapan yang meningkatkan lagi tahap keselamatan dan kemudahan pemandu. Kadar penggunaan bahan api pula dianggarkan sekitar 9.8 liter per 100 km di kawasan bandar dan 7.8 liter per 100 km di lebuh raya untuk enjin standard, manakala varian turbo menggunakan sedikit lebih banyak bahan api. Secara keseluruhannya, Mazda CX-5 2025 menawarkan gabungan kuasa, kecekapan, kemewahan dan keselamatan yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk keluarga moden dan individu bergaya. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Auto Touch Malaysia untuk lebih banyak info dan review kereta terkini.